Baik, hari ini kita nak bercakap pasal kes yang berlaku dekat Raub, alright? So, untuk pengetahuan korang, sebenarnya apa yang berlaku dekat Raub ni dah ada kes mahkamah, okay? Basically, satu hakim mahkamah tinggi telah membuat keputusan ke atas satu semakan kehakiman yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha duran secara haram ni, okay? Lebih kurang ada 186 orang lah yang buat permohonan semakan kehakiman ni dan ada beberapa responden yang telah dinamakan, okay? Antaranya adalah pihak Kerajaan Negeri Pahang, pihak Jabatan Perhutanan, ada juga syarikat private yang kita panggil Royal Pahang Duran Resources, ada juga daripada pejabat pentadbir tanah daerah Raub. So semua pihak-pihak ni telah dimasukkan sebagai pihak-pihak yang mendengar semakan kehakiman ni, dan pihak Mahkamah Tinggi juga telah membuat keputusan yang aku rasa sangat cantik dan sangat mudah untuk kita faham, okey. So dalam isu ini ada beberapa permohonan yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha-pengusaha duran secara haram ni, alright. So aku tak nak cerita banyak sangat pasal permohonan-permohonan sampingan yang ada, tetapi antara permohonan yang diorang minta adalah untuk mendapatkan satu perintah deklarasi bahawasanya mereka sememangnya mempunyai hak ke atas tanah tersebut dan kerajaan negeri seharusnya memberikan kedudukan kepada mereka untuk mendapatkan pemilikan ke atas tanah tersebut, okey. So dia memohon deklarasi agar kerajaan negeri membuat sedemikian. Tetapi di dalam keputusan tersebut, mahkamah menceritakan dan mahkamah menggambarkan situasi dengan cara yang sangat-sangat baguslah. Ada satu reference yang telah dibuat kepada sebuah kes yang lama juga yang kita namakan kes ni kes Haji Sidik, okey. So dalam kes kita ni kita panggil kes dia kes Chun Yok Kong, okey. So dalam kes Chun Yok Kong ini dia kes yang melibatkan pengusaha-pengusaha duran haram ni. Kes Haji Sidik merupakan kes yang dirujuk oleh mahkamah dalam membuat keputusan mereka, okey. So untuk kes ini sebenarnya mahkamah menjelaskan dengan ayat yang sangat mudah bahawasanya apabila kita ni sebagai orang yang menduduki tanah secara haram, yang kita duduk dekat situ, kita usahakan tanah tu, kita tak bercocok tanam kat tanah tu, kita ada usaha untuk mendapatkan pengesahan daripada kerajaan negeri, kita ada usaha untuk dapatkan permit daripada kerajaan negeri. Semua perkara ini tidak memberikan keabsahan bahawasanya kita sememangnya adalah pemilik berdaftar di dalam kawasan tanah tersebut, okey. Basically untuk kau jadi pemilik berdaftar untuk mana-mana hartanah, untuk mana-mana property, kau perlulah mendaftarkan diri kau seperti mana yang telah digariskan di dalam kanun undang-undang tanah negara, okey. So bila kau tak buat macam gini, bila nama kau tak ada langgaran, bila nama kau tak ada diberikan sewaan kepada oleh kerajaan negeri atau kepada mana owner yang lain, bermakna apa-apa yang kau buat dalam tanah tu merupakan aktiviti-aktiviti yang haram dan berlakunya pencerobohan ke atas tanah tersebut, okey. So dalam kes ini mahkamah membuat deklarasi bahawa kesemua pengusaha-pengusaha duran ini tidak mempunyai sebarang hak ke atas tanah tu, tidak mempunyai milikan ke atas tanah tersebut. Sebab apa? Dalam Malaysia basically kita tak recognize adverse possession. Adverse possession maknanya apa? Kau duduk tempat tu secara haram walaupun untuk jangka masa yang lama kau takkan dapat pemilikan ke atas tanah tersebut. It's very clear, it's very easy to understand, right? Yang paling penting kena ingat walaupun tak ada orang cakap apa tentang kedudukan haram kau ke atas tanah tersebut, walaupun tidak ada saman dikeluarkan, walaupun tidak ada notis pengusiran sebelum ini pernah dikeluarkan oleh mana-mana pihak, kau tetap menduduki tanah itu secara haram. So